Hello guys, we going to Blast out, baby, you can see me in the cockpit. With a blunt 3, 2, 1, take a knock, bitch. 8-5-4 from walking, make the ground shake, step the motherfucker mosh pit. Ain't nobody. Aku tak ingat lah nama. Bersama Kang. So sekarang kita kat Family Mart. Tengah tunggu flight ya. So sekarang pun 7.30. Lagi 2 jam nak tunggu. Dan nantikan je lah. Okay, let's go. Dekat sangat. Happy birthday. Let's go. Bye. Isa. Dia bagi 7 je. Dah sampai guys. Dah sampai. Hihi. Toilet memang tak ada air guys. Nasib baik beli benda ni. Ini. So siapa yang nak tahu Vietnam ni tak ada air toilet dia. So kau kena beli bidet ni. Aku dah beli. Selamat nasib baik. So kita akan naik sini guys. Wah, boleh lari-lari kan Malaysia. You fly back to Kuala Lumpur. I am a good tour guide. I am a professional tour guide. Okay. I'm guiding very carefully, and travel with me. So sekarang kita berhenti solat sekejap dekat Masjid Al-Fatih. So alhamdulillah ada masjid lah kat sini. So jangan risau, siapa yang beli package Muslim friendly dia bagi masjid lah. To build the temple. So you know Hindu temple. Yeah. They have built a long time ago in the old days. A couple hundred years ago, 1,000 years ago. Champa people they will set up and
built by clay bricks without cement. So still strong, even more than 1,000 years. Some you want to make a spot or flower pot or statue of some kind of statue. Yeah. Or some pot to give the water. Yeah. But they are from school. They can do. So sekarang kita kat Claypot punya kedai factory sebenarnya. Kalau nampak macam kat belakang tu banyak ni belakang. Banyak ada banyak buat statue lah sebenarnya. So kita datang. So yang depan ni yang buat. So kita tengoklah mana lagi. So sekarang kita ada dekat Green Grape. Aku pun tak tahu kenapa aku datang sini. Di sini Cameron pun ada tu. Tapi inilah Green Grape dia orang. Tengok ni. Dia macam panjang-panjang sikit lah kat Vietnam ni. Kan kan? Ha? Kan tak? Dia panjang sikit. Tengok Green Grape ni macam panjang sikit. Tu je lah kot. Okay. Anjing lagi menarik. Adik. Ui. Janganlah anjing. Jangan lagi. Camel. So kita sampai kat Dalat pukul 7.30. So kita makan dulu. Adik. Hai. Hai. How much? Ibu nak tak gambar tu suruh tu tak gambar. So kita try cafe dia pula. Cafe dia. Tapi Vietnam coffee tu je lah. Cafe ada kopi biasa dia Vietnam. Kopi ni tengok. 60,000. 60,000. Yeah. Chúc ngủ ngon, sleep well. Sleep well everyone. Okay. Ya, you too. Adik boleh masuk lah tepi tu. Chúc nungong. Chúc ngủ ngon. Nungong. Nanti dia keluar. So malam ni first day pukul 8.46. Duduklah kau. 8.46
Dia dah penat. Kat dalam baru sampai. Kita nak masuk bilik Cepat dah masuk tidur. Lepas tu kita jumpa esok. Bye-bye. Bye. Lupa nak tanya dia pasal internet tu lah. Ada esok kan, malam tu Record ni bang. dah. Dah. Kau apa?